Man, bangun Man. Bangun. Lan, asal kau datang rumah aku ni? Kau semalam ajak aku lepak. Dah bangun lah, pergi mandi. Tak payah, aku baru minggu lepas mandi. Nak gerak sekarang? Gerak sekarang lah. Sekejap, aku kamar bilik aku jap. Bilik kau ni? Okey dah. Iyalah, dah tu. Aku ingat tempat bakar sampah Man. Breakfast dulu, jom. Mana Mai punya roti? Semalam basah dalam poket aku, tu aku keringkan ni. Makan. Jom lah, nak gerak dah kan? Ada tahi Jok. Tai. Tahi. Oh, ni 3 hari lepas ni dah kering dah. Tak percaya pegang. Jauh sikit. Cuba pegang. Jauh. Jumpa Abang Topi. Jom lah. Man, kau tak nak pergi potong rambut je Man. Rambut? Bukan yang bawah, atas. Yang atas punya. Yang bawah tu aku tak tahu penjagaan dia macam mana. Tapi yang atas dulu. Ni? Boleh lah, nak potong kat mana lah? Man, ni lah kedai dia Man yang aku cakap tu. Ya ke? Aduh, gatal. Kita pergi potong rambut kau dulu lah. Gatal. Ya. Man, yang hitam tu daripada belakang ke? Bro, nak potong kat mana Tak apa bro, duduk dulu. Dulu? Sini dulu. Ya. Okey. Bang, sabar sikit bang. Tak. Sekarang ni member bro ni dah berapa hari tak mandi. Dia bukan hari lah bang, dia mingguan lah bang. Bro, so nak potong macam mana ni? Nak potong macam mana? Ni, saya nak style macam ni boleh? Macam ni. Bro je lah suggest style dia. Style juga macam ni kan? Dah, thank you bang. Thank you. Belum lagi man. Belum potong lagi? Man. Man, lawa man. Ni pun nampak macam Malaysia. Bang, kalau macam ni saya nak potong mulut juga boleh tak? Bang, tak apa bang. Okay, Man, kau balik Man. Abang, kalau tak nak hidup abang murung, hari abang murung, abang jangan layan dia lagi Minta maaf bang.